Saya ada ambil upah buat pintu pagar, lepas dah siap dah buat, macam mana dengan lebih besi yang tinggal? Bolehkah kita ambil? Bagus soalan ni. Dia buat pintu pagar, besi lah, potong, ada lebih 2 kilo besi. Boleh ambil ke tak? Jawabnya, dah boleh jawab. Nak tahu besi siapa? Besi siapa? Besi mung, besi tukang besi. Boleh ambil. Besi tuan rumah? Dah boleh. Ni ramai tukang, boleh dosa. Bang, barang lebih tu barang tuan rumah dah. Barang ke tukang buat adik. Dah maaf sebut ni. Apa suruh tanya? Banyak dah ni. Beki kereta, beki motor, beki lori, beki bas, nukang rumah, pasang mozek, gaus ming, beki tangga. Bang, barang orang kena tinggal. Mozek, tuan rumah belaka dah, bayar belaka dah, ada 10 kotak. Dia tukang pasang je. Lebih 2 kotak ambil ke dia. Malam-malam ada buah tapikak. Pun buat adik. Sekeping 14 rial tu. Nak 14 rial 13 rial sekeping. Zaman ni mana ada murah. Lain dulu zaman 6 rial setengah sekeping. Lagi. Dah. Aku gidah ni. 13 rial dulu 6 rial setengah. 4 tahun lepas. Nah, mahal. Tak boleh ambil. Faham? Kayu hak tuan rumah tak boleh ambil. Mozek sekeping besar ni, mozek kecil tu tak boleh ambil kok. Yang boleh ambil barang tu barang kontraktor. Dia pergi pasang lebih. Hak dia boleh balik. Faham lagi? Ramai. Haram. Harta orang jangan ambil. Siapa ambil harta orang, maka dia ini kayak gini dalam hadis sebut akhirat kayak gini, dia akan bawa tong api neraka atas kepala dia. Nabi kata ada 3 golongan masalah besar di hari kiamat. Yang pertama, dia berjalan ada tong api neraka atas kepala. Lalu Nabi orang tanya, Nabi tong atas kepala tu benda? Dia ni tak lepas dengan harta orang masa dalam dunia. Jangan. Mu nak kaya biar harta mu sungguh. Tak ada masalah. Tak ada orang kaya masuk neraka, tak ada. Tak ada. Berapa masuk neraka? Piti banyak. Ada. Tak betul baru masuk. Papang lebih sekeping hak tuan rumah tak boleh ambil. Hak bayar dah tak boleh ambil. Ni nak khabar ni, upah jahit. Ada orang puang upah jahit. Orang puang ni biasanya kalau berat dia 60 kilo, kain nak buat baju kurung 4 meter. Okey? Tapi orang puang ni seorang dia kecil. Dia 42 kilo kecil, renek. Tinggi sikit pada Doraemon. Jadi dia potong-potong buat pergi kedai tukar jahit, 3 meter dia pakai. Faham lagi? Lebih semeter. Tukang jahit dah balik. Haram. Harta orang. Dosa besar. Jangan main-main. Kena cari balik tuang dia tadi. Orang kata duduk Johor dah. Kena gatal kain lagi. Semeter dia. Yang tak wajib pulang balik, raja hak pecah-pecah. Yang tak boleh buat benda. Tu hukum. Dah kita tak ngaji agama. Orang duduk mengajar, dia nyanyi di rumah karaoke. Cek. Datang lagu cicok mau. Tahu tak? Tanya lah ni nipu. Minyak selendar. Bengkel kereta. Tukar selendar. Selendar dia kereta ni 3 liter. Tak ada tong 3 liter. Tong 4 liter. Jadi beli 4 liter. Tuang 3 liter lebih berapa? Lebih seliter. Wajib pulang balik ke tuang kereta. Dia bahang ke dia. Hukumnya haram. Lain kali orang mari isi selendar dia pakai minyak tu. Berdosa. Bila makan masuk dalam tubuh, tak terima amal ibadat. Apa? Harta orang. Berlaku tak gitu? Hati-hati. Bukan orang larang kaya. Kaya dah. Tapi cara yang betul. Tak ada masalah. Okey? Ni besi. Besi siapa? Besi mu. Ambil ke mahu? Besi tuan rumah. Tanya dulu. Tuan rumah, dah ni pagar siap lah ke dah. Ada lebih sikit besi, panjang cekak. Kita nak ambil boleh dah? Tuan rumah, tak ada masalah, Tak boleh. Tak boleh. Tak ambil. Tak boleh ambil dah, tak boleh. Faham lagi? Padang muka mu. Kita belajar lah kata kedekut tuan rumah. Cek balik tengok. Lah, Haji Bakir nama.